Tibu, korang jangan lambat. Takut nanti cheese terlambat. Orang Brunei, korang boleh rasa lagi, kami ada 2 lagi event di Borneo ni. Di Sibu 2 sampai 6 hari bulan. Di Kuching 9 sampai 13 hari bulan, Stadium Kuching. Kami ada 2 minggu lagi di bumi Borneo. Kami tak tahu kami sampai kat sini lagi bila. So korang yang nak rasa cheese dan makanan-makanan viral, cheese ni cheese bangsawan dit, RM6,000. Sampai sini kita akan bagi cheese percuma untuk orang-orang Sibu. Kita akan kopek. Kita akan bagi rasa macam gini besar tu. Kita akan bagi korang rasa cheese tu sedap, cheese yang senap. Bawa cheese nyaman untuk kita. Cheese ni dari Itali, cheese bangsawan. Saya akan bagi korang rasa. Saya akan kopek, bagi semua rasa, dan korang akan rasa dan korang boleh rindu. Sekali setahun kami sampai sini, dan tahun depan belum tentu lagi. First time saya sampai dekat Sibu, so korang datang dari 2 sampai 6 hari bulan di Stadium Indoor Sibu. Ingat, korang datang jangan lambat, nanti terlambat. Okey, bye. Assalamualaikum. Dah cukup tu. Saya nak turun ni.